kita di segmen kedua. Kau dah dua-dua hijau. Allah. Dia duduk. Bagi dia tak sakit ke? Tak apa. Okay. Duduk atas ni. Takkanlah macam ni. So apa soalan ni tadi? Okay, so sorry, I ada my own mind, guys. Okay, so macam apa persoalan? Sedih tu bagi sini. Okay, so apa persoalan yang korang fikir macam soalan contoh 2-3 pagi yang korang sendiri tak ada jawapan. Kita akan bincangkan di meja podcast kita hari ni. Rugi kalau tak layan punching. Macam majalah 3. Kalau tak layak. Baru ada exclusivity. Kita cakap kata nak main. Okay. Oh, nak main. Okay, so soalan yang menjelma 2-3 pagi. Tak ada, aku tidak tidur. Korang? Kalau aku buat masa sekarang kiamat lah. Bila nak kiamat. Sebab baru ni ada on call dengan kawan tau sampai 5 jam berdebat pasal kiamat. Berdebat? Yeah. Okey, apa Sebab kita macam apa antara poin-poin yang paling ingat lah, macam which point ni rasa macam nak berdebat lagi? Oh, sebab kita orang argue pasal internet. Okay. Macam Ya. aku percaya internet tu akan Sabar. hancur. Ya. Aku percaya akan hilang lah. Macam kawan aku tu macam tak percaya. Macam ya ke? Of course. Kan? Sebab macam kan akan gelap untuk beberapa. Mai. Betul, sebab okay, ni tiga orang Okay. So sebab benda tu tak possible pun. Sebabnya Apa yang tak possible? tak impossible pun. Sebabnya dunia kan akan gelap untuk like 2-3 hari. So macam time tu tak ada elektrik, tak ada apa. That's why kita dah kena start dah macam kena asah kita punya survival skill lah. Macam masak guna ni, kalau tak ada lampu apa inisiatif yang kita nak buat. Hiking kan. Fikir lagi apa Pi? Apa lagi yang dibahaskan? Oh, dibahaskan. Sama-sama. Oh, yang pasal kiamat tu ke? Ha. Oleh itu sebab kan Ya, aku- kita kan Tengok akan ni sini. kita kan akan kekeringan air. So actually gudang internet tu memerlukan air yang sangat banyak, yang berbilion galon air. Serius lah? Untuk Yes. sejukkan dia, right? Lepas tu kan every negara kan ada satu diorang punya database internet kan. And then macam sebenarnya bawah laut kita ni ada kabel internet yang sangat besar yang memerlukan air yang banyak. That's why dia dalam laut. And then macam gudang tu pula, dia gudang memang besar yang penuh dengan data je. And itu punca yang kita akan kehilangan air. One of it. Instead of kemarau. Macam tu. Isu-isu semasa macam ni lah aku ni kacau. Ini Bukannya Tapi kan mana macam dia discover that information tentang kabel Jamanai, kau faham Jamanai? Bukan. Ni jumpa kat TikTok sebenarnya. Lepas tu benda tu keluar dekat Ustaz Auni. keluar dekat Asra Awani, but macam benda tu tak viral pun. Esra Awan ni? Benda lain. Sebab Oh. viral Sadik tunang. Ya. Ya, betul. So yang masa tengah berdebat on call tu, betul lah on call ke tengah buat live ke? On call. Memang on call lah. Macam korang gaduh tu on call? Gaduh macam tanya siapa pun mana aku cari sumber ni lah, benda sahih ke tak macam tu lah. sana lah yang kau. Aku nak tidur. Kau lagi. Kau sampai dapat. Oh, okay. Okay. Okay, aku tak sangka tenaga apa, kalau macam yang sekarang Selat Hormuz kan. Selat Hormuz. Selat Hormuz. Kan dia sekat, Iran sekat. Siapa nak lalu macam kena bayar. Ada serta negara yang baik dengan dia bagi. So aku baru tahu yang macam sepenting itu tenaga, macam boleh lumpur negara bila tak ada. So aku rasa macam petrol, diesel semua tak lalu. Minyak lah basically. Kan ada negara yang dah lumpur, dah istilah darurat, Filipin.
Sebab memang tak ada minyak langsung. So di ikhtiar darurat macam ni kan. Tapi dia ada beli daripada lain lah. Tapi macam sampai darurat. Maksudnya macam baru tak ada minyak, negara dah huru-hara. Belum macam tak ada online kan. Takut. Sudah simpan duit kan? So, apa persoalan dia? Apa persoalan? Kalau tak ada minyak, dia darurat. Sebab Okay. So yang aku nampak, one of the reason Tak sama sikit. transportation. Bila kau tak ada minyak, so transport tak jalan. So ekonomi kau tak bergerak. macam mana kita nak berdagang setiap hari? Keluar masuk import export. So aku macam baru realise macam sepenting itu tenaga. Aku kena guna minyak tu dengan negara yang lain. Macam sebab dia orang import dengan export ni. Okay, tak semua negara ada minyak. Oh iya ke? Yeah. Oh, Negara kita ada minyak. Negara kita ada. negara kita antara Negara kita negara yang hebat. betul. Apa minyak negara kita import untuk diesel, untuk kapal terbang, bukan untuk kereta. Sebab minyak kita berkualiti. Betul. Tapi instead sebenarnya minyak-minyak kita guna kat negara ni kita beli from negara Arab sebab minyak diorang murah. Betul. So macam kita berjual dengan harga mahal kat negara lain tapi beli minyak orang Ha-ha. luar secara murah macam. Minyak negara kita export sebab minyak kita minyak yang power. So minyak kita mahal. So that's how kita ni. Tapi kan contoh macam like Silakan dah belajar. Silakan. okay. So Bos nak masuk. So macam like kalau contoh kita guna minyak yang bagus tu untuk rakyat kita sendiri, tak boleh meh? Boleh. So sekarang Malaysia ada macam, bukan dia macam ada simpan yang dia tak ekspor. Macam bekalan emergency lah. Dia simpan kat. Tapi aku tak pasti. Aku rasa boleh je. Maybe dia boleh tapis. Mungkin lagi laju lah. Ibaratnya kalau tekan Petronas sini, Petronas. Kalau tekan Petronas. minyak yang kita isi tu bukan minyak kita lah. Bukan. Bukan. Tapi kalau kau dah bayar tu jadi hak milik kau. Minyak kita akan naik lah kan sebab kita guna minyak yang berkualiti. Boleh kan? But at least kalau kita minyak kita naik, at least benda tu akan menyumbang ke negara Negara kita balik. sendiri. Ya, So that's macam right. tak ada rugi. So kita Dia tak adalah Pada FF12 sesi ini dia tak adalah macam tak ada rugi. Dia kita tengok juga kita punya permintaan. Kalau lagi banyak permintaan, lagi banyak penawaran. Okay, tapi ibaratnya contoh Okay, kita tanya bos kita pula. Okay, diorang tanya apakah benda yang macam buat anda Tapi terfikir pada benda tu- 2-3 pagi? habis lagi topik lah. Tak, ibaratnya macam dia akan always ada dia akan always ada demand lah. Sebab orang semua nak bekerja, orang semua nak ni. Maksudnya rakyat kita ni akan menggunakan lah minyak. Betul, tapi kalau kau tak ada penawaran, demand tu macam sekadar demand je lah. Kau faham tak? Bila kau ada macam mana lagi Tak pakai demand supply. Kalau penawaran penerimaan pemujaan macam agak tapi sebab macam kita macam conversation bahasa Melayu. Okay, kalau contoh minyak tu demand banyak tapi supply-nya sikit, so that's why macam barang tu akan jadi mahal. So selagi tak ada supply yang setimpal dengan demand, sama je dengan ni. Tapi ibaratnya faham. Tapi kalau macam contoh macam kita cakap tadi kan, memang kita punya negara memang kaya dengan minyak. So insyaAllah ada je supply tu. And kalau kau cakap pasal demand, dah tak payah risau lah kot. Sebabnya macam orang akan always nak guna. Betul? Salah. ni aku dah macam pening sikit. Tak boleh demand. Salah. Sebab tu sekarang sebab sebab tu sekarang kita dah start berevolusi dengan kenderaan EV. Ya, tapi back to the main Uish. question tadi, Baik pula. orang akan elektrik akan tak ada nanti. Itu soalan, itu dah jauh. itu soalan first. Itu first. EV bukannya ni ke? Bukannya elektrik punya kereta ke?
Okay, so main source elektrik kita pun pakai petrol kat sebenarnya. Macam most of the selain daripada pangan lah, solar, apa sikit-sikit, kita banyak pakai Minyak. minyak atau petrol ke diesel untuk jana kuasa. Betul. Bye-bye. Pasal lima anjing. Sorry, I would like to add up cik. Fuyo. Actually, Actually, kita ada, macam dulu Malaysia pernah ada krisis yang macam ni tau. Tapi it's not minyak lah. Kat Malaysia. In 1997 kot. Okay. Oh my god. Dia pula ingat. So, macam mana? Masa tu kita punya PM Tun. Mm-mm. So, macam mana dia dia atasi masalah tu. Macam semua negara, bukan Tun, sorry, Najib. I think it's not 1997. Nanti beep nama I think 2000 something kot. Tapi I remember PM dia is Najib. ya. Tapi benda ni macam bukan, I think bukan. Ya what? Mungkin lah, mungkin. Yang macam tak tahu lah korang baca ke tak yang how did Najib buat, tapi kita tak nampak the effort that he did was dia suruh, masa tu kita ada ekonomi punya crisis, and what he did was dia macam menerapkan local business punya, macam we are giving back to local, so that kita punya ekonomi tu macam it's like happening within our country lah. Macam semua negara, macam country yang dekat, macam negara jiran, dia ada country, semua macam apa orang cakap macam bukan terpuhati, dia macam effect them jugalah. So kita je yang tak sebab dia tak effect. boleh. Sebab kita macam that is how we did. Macam kita Apa aku rasa tu macam Tun Mahathir. Aku rasa Tun Mahathir. Mahathir, eh? Tapi aku ingat macam diorang cakap Najib cakap lah. Macam tu. Tak tahu. Kalau dia Tuan tak- Mahathir kita muda lagi lah. Alamak. Ayuh. Ayo. Ni macam suka mendengar. Aku suka mendengar. Okay, so kita boleh jump into next ke nak teruskan topik ini? Apa soalan dia? Soalan lain lah. Soalan lain lah. Kita nak move on to next soalan lah. Soalan dia apa Aku sebenarnya? dah Apa jawab. soalan dia? Tu yang ni tak tahu. Apa persoalan dia tadi? Soalan apa? Apa soalan dia? Soalan kau apa tadi? Korang. Kau yang bangkit ke isu selat Hormuz Oh. tu. Aku baru tahu yang macam sepenting itu. Dan Hah? Kau tanya soalan tadi kan yang awal? Ke apa? Ke yang baru? Soalan kau tadi hanya sebab kau macam duk fikir lah benda tu. Aku baru terfikir. Oh. Aku baru realise. Macam sepenting tu sampai boleh darurat. Oh, itu macam apa yang kau fikir. Oh, okay. Apa yang tak aku macam Oh. tu semua salah Nina sebab belanja Americano. Kena bayar? Okay. Kena bayar kot. So